Hai guys, nak cari sebuah adventure touring tapi tak nak yang terlalu besar, tak nak terlalu berat, tak nak juga tunggu KTM Adventure 390R yang baru, tak nak Royal Enfield punya Himalayan sebab tak suka dia punya lampu. Baik guys, CF Moto ada 450 MTX yang menjadi jawapan kepada keperluan anda. Sekarang kat Jackpot Garage kita ada Jentera ini second hand tahun 2024, Jentera yang agak baru. Okey, mileage pun rendah, harga jualan sekarang RM28,500 sahaja. Okey, kita tengok apa yang istimewa pasal motor ini. Windshield dia standard, lampu standard, tapi dia sudah pasang spotlight kiri kanan. Dia sudah tukar magat daripada yang tinggi kepada low magat. Okey, ini pun modal, ini pun modal. Sudah jimat kat situ. Tayar asal daripada kilang sudah diubah suai, sudah upgrade kepada Bridgestone punya touring tayar, depan dan belakang 21 inci, 18 inci. Modal sini pun 1000 lebih guys. Okey, dia punya brake caliper ini standard lagi. Okey, brake disc standard lagi. Ada ABS depan belakang. Okey, ini standard daripada kilang. Dia punya engine gas 450cc yang menjana 44 horsepower, 44 Newton meters of torque. Maksudnya dia boleh top speed 170-80, pecut 0 ke 100 km sejam dalam lebih kurang 5-6 saat. Agak laju. Dia ada juga pasang pemijak kaki. Okey, owner sebelumnya, untuk perjalanan yang lagi selesa. Okey, exhaust dia tak usik lagi. Bagus. Okey, ini JPJ tak kacau. Dan bunyi dia pun sangat steep. 3 kotak daripada kilang. Semua lengkap. Kunci masih ada. Belakang punya lampu tak usik. Okey, kat sini kita nampak juga dia ada tukar dah chain dan sprocket. Aftermarket punya. Okey, ini upgrade lah kira daripada yang asal. Ada juga bobbins. Okey, sudah pasang. Dan guys, motor ini dia sudah pasang lowering kit. Standard punya seat height 82 cm. Tapi sekarang kalau kita cuba, rasa macam bawah 80 cm, macam 70 lebih cm sahaja. Tengok, dua kaki sudah atas jalan. Jadi pasti adalah pilihan yang sesuai untuk korang yang rasa 450 MTX kat showroom terlalu tinggi. Okey, ini adalah jawapan anda. Tangki standard daripada kilang 17.5 liter. Dia punya range boleh sampai lebih kurang 400 km, maksudnya 30 lebih ringgit sahaja. Okey, boleh jalan jauh. Meter juga, meter TFT, sedikit styling KTM. Ini nampak kat sini dia punya lampu isyarat, okey, berpelbagaian kat tepi. Dia ada RPM, dia punya speedo kat tengah, dia punya odometer, dia range minyak juga dia bagi tahu, suhu engine dan dia punya paras minyak. Okey, dan gear indicator, jam kat sebelah kanan kat atas. Okey, controls wise kita ada kiri adjustable punya lever, kita ada juga lampu high beam, low beam, flash, semua satu butang. Lagi minimalis, butang untuk berinteraksi dengan meter, tekan sini sahaja. Okey, kiri kanan punya signal, horn, spotlight punya setting kat sini. ABS boleh on, boleh off, pakai satu butang, satu sentuh sahaja. Okey, dan sini dia punya kill switch dan starter 2-in-1 dan hazard kat bawah. Dia punya master pump seperti dia punya brake caliper datang daripada J1. Okey, itu anak syarikat kepada Brembo, syarikat braking yang paling besar dalam dunia lah. Sekarang kita nak cuba dia punya bunyi engine. Walaupun nampak okey seolah NX500, seolah versus punya kelas, tapi dia ada karakter dan bunyi engine yang luar biasa. Okay, motor ini punya fuel injection system pun sudah dipertingkatkan. Pakai Bosch, syarikat Jerman punya teknologi. Response lagi lancar, lagi smooth. Ulas 20%, engine pun bagi you 20%. Jadi itulah dia guys, CF Moto 450 MTX. Nampak macam NX500, nampak macam Versys, tapi karakter sangat lain. Kayaba punya suspension, roda besar, engine punya bunyi yang sangat merdu macam V-twin. Dengan harga sekarang baru kat showroom 32-33, tapi ada juga pilihan second hand 28,500 hanyalah kat Jackpot Garage. Okey, untuk maklumat selanjutnya macam mana nak buat loan, macam mana nak buat trade-in pun kita terima. Boleh call, boleh WhatsApp dan kita sembang nanti. Terima kasih guys kerana menonton. Kita jumpa lagi.